Sejak Januari 2020, harga emas telah melonjak daripada 1,450 kepada 3,018 per troy ounce. Peningkatan 93% dalam masa 4 tahun sahaja. Yang menariknya, hampir separuh daripada lonjakan harga ini berlaku pada tahun 2024. Soalannya, kenapa harga naik macam ni? Sebab utamanya adalah kerana bank pusat banyak beli emas. Bukan semua bank pusat, hanya beberapa bank pusat macam China, Russia, India dan Turki. Tapi macam mana emas boleh membantu negara-negara ini secara khusus? Secara asasnya, aset rizab seperti emas digunakan oleh bank pusat untuk mempertahankan nilai mata wang negara sendiri. Atau kalau lebih tak sedap nak dengar, memanipulasi mata wang sendiri. Tapi kenapa bank pusat nak memanipulasi nilai mata wang mereka? Nilai mata wang sesebuah negara boleh berubah mengikut tahap aktiviti ekonomi. Tapi untuk hasil yang terbaik, kadar perubahan mata wang ini harus terkawal dan boleh diramalkan. Tapi kadang-kadang nilai mata wang boleh berubah dengan mendadak. Contohnya, semasa krisis kewangan Asia tahun 1997, ringgit Malaysia telah merosot dengan mendadak. So, untuk mengelakkan kejatuhan nilai mata wang yang mendadak macam ni, daripada menjadi krisis ekonomi penuh, bank pusat akan simpan aset rizab termasuklah emas, kerana aset-aset ini boleh dijual semasa kecemasan untuk menyokong nilai mata wang sendiri.